Selamat pagi, Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi semua. Semua dah sarapan? Belum cikgu. Belum. Kenapa tak sarapan? Bangun lambat, Cikgu. Lambat itulah kamu kena mengawal. Semua ada bawa buku teks hari ni? Ada Ada, cikgu. Cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 6. Surat 6. Ya. Semua dah buka? Dah cikgu. Sudah. Boleh kamu beritahu cikgu apa yang kamu nampak dalam gambar tu? Gambar keluarga. Gambar keluarga lagi, Gambar rumah. gambar rumah lagi, siapa lagi? Mel? Bunga-bunga cikgu. Bunga-bunga. Okey. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran, cikgu nak tanya, kamu semua pernah belajar patut kata ganti nama diri? Tak Pernah. Rasanya Tak pernah. Tak Lupa pernah. cikgu. Lupa. Lupa. Tak apa. Hari ini cikgu akan mengajar tentang kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ini adalah perkataan di mana kita menggantikan nama seseorang. Terdapat 3 jenis kata ganti nama diri, iaitu pertama, kata ganti nama diri yang pertama, lepas tu kata ganti nama diri yang kedua, dan kata ganti nama diri yang ketiga. Kata ganti nama diri pertama ni biasanya kita menggantikan macam diri kita sendirilah. Macam saya, aku, ataupun kami. Maksudnya kamu ramai tapi ada kamu sekali dalam tu. Kata ganti nama diri yang kedua adalah awak, kamu, anda. Kata ganti nama diri yang ketiga ialah seperti dia, mereka, atau beliau. Setakat ni faham semua? Faham cikgu. Di sini cikgu ada beberapa lembaran kerja. Cikgu akan bagi kamu kepada aktiviti berpasangan. Daya akan berpasangan dengan Mel. Mawis akan berpasangan dengan Valencia. Cuba perhatikan soalan dalam lembaran kerja. Sebelum tu, macam yang cikgu cakap tadi, kita ganti nama diri pertama merujuk kepada Diri sendiri. Kata ganti nama diri yang kedua, Orang yang bercakap lain. dengan kita. orang yang bercakap dengan kita. Yang ketiga, Orang yang tak ada dekat tempat. yes. Betul. Kira semua. Dia macam merujuk pada jumlah yang ramai. Cikgu nak kamu siapkan bahagian A dengan bahagian B. Cikgu akan bagi kamu masa selama 20 minit cukup. Boleh cikgu. Cikgu, bagian C tak payah buat video. Buat apa yang cikgu suruh saja. Lepas tu kita akan bincang sama-sama dan cikgu akan tanya setiap wakil dari kumpulan. Baik cikgu. Baiklah, Cikgu. Saya buat kamu buat dulu. Okey, nanti saya buat video. Nama perasaan. Siap? Dah, Cikgu. Sekarang kita akan bincang. Untuk bahagian A ada 5 soalan. Baca soalan yang pertama, Valencia. Akan pergi ke perpustakaan selepas sekolah, kata Amir. Jawapan dia ialah saya. Itu jawapannya adalah saya. Baca ayat full. Saya akan pergi ke perpustakaan selepas sekolah, kata Amir. Betul. Jadi jawapan untuk soalan pertama adalah Saya. saya. Soalan kedua, Maurice. Cikgu Salma sangat baik. Beliau Baca balik. Cikgu Salma sangat baik. Beliau sentiasa membantu murid-murid. Jawapan kami beliau. Jawapan kumpulan Daya, beliau juga. Soalan yang ketiga, Mel. Bolehkah awak tolong saya angkat buku ini? Tanya Farah kepada kawannya. Betul. Jawapan dia awak. Tempat kosong bermain bola sepak di padang pada waktu petang. Apakah jawapan nombor 4?
Mereka. Mereka. Okey, betul, mereka. Nama tempat kosong ialah Siti, kata murid itu. Dayang? Jawapannya saya. Okey, nama saya ialah Siti, betul. Ada yang betul semua? Ya, Ya, betul semua. Okey, tahniah. Okey, kita pergi ke bahagian B. Gariskan dia. Dayang, tolong baca soalan yang pertama beserta dengan jawapan. Dia sedang membaca buku cerita di dalam kelas. Jawapan dia. Okey, betul. Soalan nombor 2, Valencia. Kami akan menyertai pertandingan pidato esok. Jawapan dia kami. Maurice, soalan nombor 3. Awak perlu menyiapkan latihan ini dengan segera. Ya, betul. Jadi jawaban kami awak. Ya, betul. Mel, jawab soalan nombor 4. Mereka pemain badminton pada waktu petang. Jawapan mereka. Okey, betul. Beliau merupakan guru bahasa Melayu yang sangat rajin. Jawapan kamu semua? Beliau. Okey, betul. So, semua betul? Betul. Semua betul. Okey, pandai. Ini yang cikgu suka. Okey. Cuba kamu tengok pada bahagian C dan bahagian D. Okey, jadi bahagian C dengan bahagian D itu dia ada lagi aktiviti. Tapi cikgu akan teruskan aktiviti cikgu pada hari ini dan cikgu nak kamu siapkan bahagian C dengan bahagian D di rumah sebagai kerja rumah. Okey. So, Jalan jauh. kerja rumah. Kenapa Maurice? Banyak sangat kerja rumah. Apa? Buat sikit-sikit, okey? Okey, cikgu akan minta tugasan ni pada minggu hadapan dan cikgu nak semua disiapkan. Okey, itu saja untuk pengajaran cikgu pada hari ini. Sebelum cikgu menutup pengajaran, cikgu nak tanya, kita belajar pasal apa hari ini? Kata nama diri. Kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri. Okey. Tolong bagi cikgu satu contoh kata ganti nama diri yang pertama, kedua dan ketiga. Valencia, kata ganti nama diri yang pertama? Saya. Saya. Maurice, kata ganti nama diri yang kedua? Kedua, Anda. Anda. Okey, betul. Kata ganti nama diri ketiga, Mel? Mereka. Okey, pandai. Tahniah semua. Hari ini kamu dapat mengenal pasti dan menggunakan kata ganti diri nama dengan betul. Jadi, kita jumpa pada minggu hadapan dan cikgu nak aktiviti yang cikgu bagi tadi semua dah siap. Esok tak ada kelas. Tada. Minggu depan kita jumpa lagi. Baiklah cikgu. Baiklah, cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey.